kawan-kawan orang nakal-nakal macam Mike. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Hari ni aku nak share sikit pengalaman kawan-kawan kita yang ada kat sini. Apa bestnya ataupun apa awesomenya kerja dekat offshore. Kita mula dengan Faizal lah. Okay, kita mula dengan Faizal. Okay Zal, go. Okay, selamat pagi. Ya, kerja offshore ni hot bestnya makan pergi, pakai baju ada orang cuci. Ada kawan-kawan orang nakal macam Mike. Okay. Ini Mike. Okay, terima kasih Faizal. Kita pergi dekat ni pula. Assalamualaikum. Kerja kat laut ni offshore hot best macam Faizal cakap tu. Makan kita tak payah bayar. Kita makan je, ambil je. Baju kita letak dalam baku, esok siap basuh. Dapat kawan baru. Setiap kali naik tu jumpa kawan dari Sarawak ada, dari KL ada. Itu lah paling best. Okay, next Syami, Abang Mi kita. Abang Mi ni tak ada. Apa bestnya kerja dekat offshore ni Abang? Kita cerita sikit, royak sikit Abang. Tak ada modal nak royak. Cepat Mi. Apa yang best? Apa yang best? Cari sekarang ni lah. Boleh nak chopper. Boleh tak boleh nak chopper. Chopper tu apa tu? Terangkan sikit. Boleh naik helikopter lah orang kata. Helikopter you. Naik boat ni di lambung ombak. Di lambung ombak Okey, Mike mana Mike? Ya, saya. Ada lagi dah tilu. Ya. Tu dulu. Dia Tara tua dah bangkat dah. kata ada pro kontra dia lah. Kerja offshore ni. Banyak kenapa dia kata kalau jumpa hot geng-geng lah sepala dengan kita. Okey lah. Kalau jumpa dengan geng-geng hot jenis bahang-membahang tu lagi seronok lah kata. Tak kering gusi Memang tak kira gusi lah. Okey, okay. Okey nanti kita share lagi. Okey, next. Yo. Ada yang paling sibuk ni. Paling sibuk ni. Oh, sibuk. Tunjuk sikit buat apa tu? Tunjuk sikit buat apa tu? Oh, buat kerja lah. Buat kerja. Dia Kerja repair. offshore gini lah kita. Okey. 24 jam kerja. Cuba share sikit. Setakat ni. Tak ada lagi Oh, berat. Okey, cuba share sikit apa yang bestnya kerja offshore ni. Best kerja offshore boleh tidur banyak lah. Tidur banyak lagi. Kerja banyak. Itu aja lah. Itu je. Okey, next. Yang terakhir orang paling lama kat sini, paling otai. Dia berkemungkinan dalam 30 tahun experience. Okey, Mike. Salam sejahtera, selamat pagi. Saya Mike. So apa yang best kerja dekat laut atau offshore ni? So dapat jumpa kawan baru. Lepas tu seperti Abang Faizal ada Abang Syarul cakap makan free. Walaupun makan free kerja nak mampu pun ada juga. Ada juga. So boleh dapat pendapatan yang halal lah orang cakap. Okey, apa harapan Mike last? Apa harapan supaya untuk Generasi, anak-anak generasi atau anak-anak yang nak masuk kerja offshore ni, so safety yang paling penting. Hati kena kental. Beres. Terbaik. Okey guys, itu pandangan peribadi kawan-kawan kita untuk yang pendapat peribadilah kerja dekat offshore ni macam mana. So kalau ada apa-apa pertanyaan persoalan, kita komen kat bawah, kita chatting okey. Okey, assalamualaikum. Salam offshore. Gaduh-gaduh tak ada.